Rajah menunjukkan suatu garis lurus PQ yang mempunyai persamaan X per 10 tambah Y per 2K sama dengan 1. Dalam graf kita boleh lihat titik P koordinatnya ialah 5H sifar dan koordinat titik Q ialah sifar negatif 8. Jadi tentukan nilai H dan K. Okay. Pertama sekali kita akan cari nilai H. Okay. Kita boleh lihat persamaan yang diberi itu adalah dalam bentuk pintasan, iaitu X per pintasan X tambah Y per pintasan Y sama dengan 1. Pintasan X bagi garis ini ialah 10. Okay. Jadi daripada graf kita boleh lihat pintasannya ialah pintasan X ialah 5H, jadi gantikannya di situ. Jadi 5H sama dengan 10. Jadi H ialah 10 per 5 iaitu 2. Seterusnya untuk mencari nilai K pula kita gunakan persamaan yang sama, iaitu pintasan Y ialah 2K. Okay, jadi daripada graf pintasan Y ialah negatif 8, jadi gantikannya pintasan Y dengan negatif 8. Jadi K ialah negatif 8 per 2 iaitu negatif 4. Ini adalah jalan kira bagi soalan ini.